guna PT ASB. ASB? Bapa tak boleh? ASB tu PT ke tak? Dah. Bapa tak boleh? Semua PT boleh. Yang tak boleh PT yang jelasnya haram. Ni PTSB jelas tak haram. Amanah saham Bumi Putra kadang-kadang jadi halal, kadang-kadang jadi haram. Apa sebab? Bukan sebab amanah tu, kerana diniagakan dengan syarikat. Kalau diniaga dengan syarikat, patuh syariah, fatwanya halal. Dia punya keuntungan, faham? Tapi kalau kebetulan dia berniaga dengan syarikat yang tak patuh syariah, hukumnya haram pada ketika itu. Faham? Bukan ASB tu sendiri haram. Perniagaan tu. Faham lagi? Okey? Jadi buat tu kadang-kadang kejap halal, kejap haram. Kejap halal pula 8 tahun, haram pula 2 tahun. Masalah sani lah. Nah, dia pergi niaga dengan syarikat tak patuh syariah. Faham lagi? Jadi kalau ketika tidaklah jelas haramnya, hukumnya harus.